Assalamualaikum. So, kita hari ni on the way balik kampung sebab Raya Haji. Tu tengok kereta banyak. Semua exit Gemuruh. Jadi saya baru nak masuk Gemuruh. Berhenti kejap sebab nak pakai baju lengan panjang. Sejuk malam ni. Ni pukul 11:10. Baru habis kerja shoot tadi dekat sisi Stick House. Baru habis start pukul 8 tadi. Ya, aku nak pergi tandah je. Sekarang pukul 11:18. Saya rehat sekejap sambil tidur sikit mungkin. Tapi saya excited nak bercerita tentang haji ni. Sebab ni kan musim haji sekarang ni. Okey, sekarang saya di R&R Parker, Seminyak Shell. Jadi sekejap minum air. Lepas tu dah masa bawa motor tadi duk fikir, teringat sebab sekarang ni masa haji, musim haji. Jadi teringatlah pengalaman-pengalaman haji 2 tahun lepas dan tahun lepas. Memang dulu tu beza. Jadi ala-ala nak cerita sikit pengalaman saya. So contoh sekarang ni 1:18 di Malaysia ni, maknanya kat Mekah sekarang ni 8:17 PM. Dekat Isyak gitu lah. Waktu wukuf di Arafah tu habis dah lepas masa maghrib tadi. Jadi masa ni orang start kalau yang duduk di kemah tu kebiasaannya dia sembahyang garik. Ada bah yang mari awal, ada bah yang mari lepas Isyak gitu lah. So setiap kemah tu pun kena tunggu arahan daripada petugas-petugas lah. Contoh nombor kemah kita yang duduk tu, panggil maktab tu. Nombor kemah kita tu nombor 10. Jadi kita kena naik bah nombor 10. Faham tak? Jadi bah nombor 10 tu tak boleh naik nombor 11. Lepas Arafah semua akan bergerak ke Muzdalifah. Bermakna kita akan bermalam di Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah taklah jauh sangat nak kata, dalam jarak perjalanan dari pada Arafah tu ke Muzdalifah cuma 14 km. Negara lain saya tak pasti, tapi ramai lah yang jalan kaki. Bukan semua ada bah ni. Kebanyakan orang Afrika yang Mesir ke banyak jalan kaki. Jadi kalau nak tahu jalan kaki dengan yang naik bah sama-sama waktu siapa tahu tak? Maknanya laju jalan kaki lagi daripada naik bah. Dari Arafah ke Muzdalifah ni satu pergerakan lautan manusia serentak. Dalam 14 kilo ni serentak bergerak berapa juta orang. Dan haji ni antara rekod dunia lautan manusia yang bergerak sekali dari satu tempat ke satu tempat. Itulah saya nak cerita update sekarang lah. Kalau ikut waktu sekarang ni waktu Isyak. Kalau dulu walaupun wukuf di Arafah tu habis pukul 7 maghrib, tapi
Lepas isyak kot kita tolak dulu. Lepas tu beratur nak naik bah lagi. Tunggu bah mari. Bah ni ikut nombor macam nombor tadi lah. Kemah kita nombor 10, maknanya kita akan beratur dekat lorong nombor 10 dan akan turun dekat Muzdalifah tu pun nombor 10. Begitulah haji. Masa dekat Muzdalifah ni lah kita akan cari batu untuk melontar dekat Mina lagi. Jamrah. Kebiasaannya yang ada visa haji ni, tabung haji dah sediakan batu. Memang cukup lekat lah batu tu dalam plastik siap-siap dah. Macam 2 tahun lepas tu sampai lebih pula batu kita bagi ke jemaah Cina. Sebab tengok siang tengok jemaah Cina pergi kutip batu, dak jumpa payah kan. Dekat Muzdalifah tu pun nanti saya cerita. Kalau cerita sini dak balik saya untuk Muzdalifah ke Melontar tu, nanti saya cerita balik. Kalau suka dengan cerita ni boleh komen part 2. Atas motor tadi saya teringat ni musim haji ni. Musim haji jadi teringat rindunya ibadah haji tahun-tahun lalu. Jadi dari tadi duk fikir kena sharing sesuatu ni, pengalaman kita musim haji.